Oh, kalau tak ada tadi pun seram juga. Nampak orang tu. Kita tanya Gen Z tahu tak? Pokok petai. Saya pun tak tahu. Hiking punya track lah. Ni anjing tu patah balik. Ambil tu kat bawah cahaya matahari sana. Macam mana dia boleh balik masuk air? Tak tahulah berapa jauh lagi naik ke atas ni. Tapi memang view agak menarik. Hang cakap sikit lah. Jangan lupa subscribe. Cakap lah. Masuk TikTok. Masuk YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube We Are WJ. We Are WJ. Bersama dengan dua rakan kami di belakang aku ni, Encik Awan dan juga Aus. Berada di mana? Hari ini kita berada di Pulau Mutiara, negeri Pulau Pinang. Dan hari ini kita akan melakukan hiking ke sebuah air terjun. Nak tahu di mana? Jom kita layan intro dulu. We are WJ. Mendung kan macam nak hujan kan? Kawan dengan alam, Ada pokok nangka lah. selimut juga bersama. Ada anggur, apple. Malam sepi kami berjalan, tinjau rahasia yang katanya Asyik lah. mistik dan bahaya. Dah air. We are WJ. Dah blok gitu sampai sini saja. Itu sungai. Dinyalakan Belum air terjun. hingga sering Musim durian dilarang masuk. Sekarang memang dah ada durian tapi bau putih, belum ada buah Belum. yang masak. Tak apa, boleh masuk. Belum musim boleh masuk lah. Ini tak, ini yang bawah ni belum musim boleh masuk. awan putih kami sentuh, tanah kosong kami dirikan, kisah sejarah diurai ulang, hitam seram diterangkan. Okay, hiking hari ni kita berempat nak ke sebuah air terjun yang bernama Air Terjun Terunadara. Ni petai ah? Ni pokok petai. Kita tanya Gen Z tahu tak? Pokok petai. Saya pun tak tahu. Ni durian. Tengok durian. Nampak tu dalam kamera. Buah durian banyak ah. Tengok tu. Memang kawasan trek ni dipenuhi dengan dusun durian. Dan sekarang ni memang musim buah mula keluar. Tengok tu. Okay, untuk pengetahuan semua, trek ke air terjun ni dalam kawasan dusun. Dusun apa? Dusun durian. So memang banyak pokok durian. Alamak, ada anjing ah. Banyak ah anjing. Kena ambil kayu ni. Tiga lah. Tu nampak tu. Atas tu. 3, 4. Oh, tak boleh lah. Tak lagi. Tak lagi lah. Macam ni. Anak. Tak payah. No. Dia orang takut je. No.
No. Sana. Sana. Nampak? No. Yang bawah ni tak apa. Yang bawah ni kau buat balik dengan dia. Okey. Ni tadi ada anjing. Ada. Kita orang nak naik seorang ni. Kita tapi jangan kaki. Naik untuk hiking punya track lah. Ni anjing tu patah balik. Tanya ni ada anjing. Larang betul lah. Ha, park motor sini kita naik ramai-ramai. Jom. Jom, gamble. Tak ada kan? Anjing tu terlepas lah. Ya, dia memang kebun ni punya. Kebun tu. Hari ni kita declare war sama dengan anjing. Alahai lagu ahai, lagu bernama alahai tak bernama. Kenalnya kami hai tak sengaja, jinak kami hai tak sengaja, adanya juga tak sengaja. So kita orang dalam second trial, kita orang cuba dapatkan dia punya penjaga ladang ni. Okay, nampak? Tuan dia pergi, anjing tu diam mat. Tengok belakang tu. Semua. Dia baik, dia okey. Thank you brother. Thank you. Muka-muka berani tiba-tiba. Ni balik ni kan macam mana ni kan kita ni? So perjalanan kita dipandu oleh 3, 4, ada 4, 5 ni. 4 orang. Geng-geng anak-anak kawasan sini yang tengah mandi tadi. Bermalam di bawah tropika yang diam. Ni lah escort, salah seorang escort ni. Adik ni lah ni. Ya ke adik ni yang tolong? Ke abang kat bawah tadi tu yang tolong? Sunyi menyembuh kisah semalam. Dirimba, ahai dirimba, hati belajar pulang dan tenang. Malam tak berpuluh. Dia jalan tar, sebenarnya jalan tar kalau mendaki lagi. Itu. Panas, barai. Turun ni kita kena petik sebiji 2 buat ais blended durian. Mana kau pergi, aku ada sana. Wid dan J, 2 hos 1 jenama. Budak kampung. Abang jauh lagi. Nanti saya turun, itu anjing banyak. Saya takut. Tak ada Ada orang tak faham. Okey, confirm. Ni antara pekerja-pekerja ladang yang sempat kita tanya. Memang sebenarnya dengan anjing tu antara kau berani dengan tak berani je. Cumanya kita orang tak berani tadi. Ji berani, Ji dah ke depan. Tapi aku kata aku tak nak. Macam entahlah kan. Rupanya dia nak dapat geng baru. Dia tak bagi naik 4 orang je. Dia suruh naik ramai-ramai. Tu ramai. Kutip info yang tercicir. Apa tu? Apa? Dinding reput ceritanya pudar. Wid dan J melangkah, akal jadi penawar. We are WJ, hadir menolak takut yang Ramai kan? Ramai. Hikmah terkandas pada mula-mula cubaan nak masuk tadi. Dekat bawah sana tu pun ada lagi. Tu ada lagi. Dia akan naik ke sana, pusing naik sini pula. Tu sejak awal belakang. Tak tahulah berapa jauh lagi naik ke atas ni. Tapi memang view agak menarik dengan pemandangan. Kau boleh tengok pokok-pokok durian yang penuh dengan buah durian juga sekarang ni. Penuh, tapi ladang orang lah. So kita just lalu dan gunakan kawasan dengan cara yang sewajarnya. Pukul berapa sekarang?
Berapa? 12 lah. 12.30 tengah hari. Nak sampai dah. Jigit je. Jigit je. Nak sampai dah. Tengok train ni kita nak sampai dah. Street ni sebelah kanan. Andai langkah ini terhenti, semangat kami kekal bersemi. Alam dipeluk dalam syukur. We are WJ, berundur ala-ala hai. Harap berarti. Hey, 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 hey. Dah sampai. Air terjun Teruna Darat. Okey, aku dan kawan-kawannya dia kat belakang ni semua ada di air terjun Teruna Dara. Tapi memandangkan bukan musim hujan dan dah lama pun tak hujan, musim panas. Jadi kawasan ni agak kurang air dan kerana kemarau ni menyebabkan dia tak macam yang kita harapkan. Tapi inilah gambarannya di kawasan sekitar. Kita naik daripada bahagian sana tadi. Beberapa kali lap. Lepas tu zigzag sampai sini. Naik daripada sini dan ini kawasannya. Okay J? So inilah guide ni. Siapa nama ni tadi? Ini Naufal. Yang ini Ikram. Yang ini Ryan. Yang itu Jack. So boleh datang. Kalau kena pada waktunya, lepas-lepas dah normal balik besok cuaca, korang boleh datang semula ke sini yang mana dekat. Tempatnya menarik dan pemandangan pun cantik. Apa? Nak join ke? Tengok ni. Thank you brother. Dia tengah main ML tu. Sampai kami turun semula, kita punya friend tolong jaga tempat, kena tahan dengan anjing tu. Kalau tak ada tadi pun seram juga. Walaupun kita tak dapat nak mandi dekat atas tadi, tapi aku try turun ke bawah ni. Aku minta budak-budak ni bawa dekat pot dia orang tangkap-tangkap ikan ni. Main tangguk ikan tengok. So mungkin kita nak, kita sejuk badan dekat sini boleh? Nak renang-renang kaki ke. So kita pinjam pot dia orang untuk nak mandi. Hang cakap sikit lah. Jangan lupa subscribe. Cakap lah. Masuk TikTok. Masuk YouTube. Ni pot dia orang ni. So boleh lah letak barang kat situ kot. Ucap salam sejahtera, buat teristimewa, akal yang gembira, hati yang duka. Aku tulis lagu, tidak suka-suka, buat sampai rasa bancu sampai gila, telan kenyang sampai tua. Kaplah rosak-rosak sekali, naga pun tunduk dengar nahu bicara. Kenapa engkau juga tak faham bahasa, tak bertempat, jual beli muka percuma. Pagi tegur senyum, petang hambur kata, siang borak ketawa, malam lantun ayat dalam media. Macam bocah kecil tanpa seluar gado ajak perang cara mereka. Kaplah rosak-rosak sekali. Karang lagu
Tekan nombor dan sila beratur. Tunggu hingga papan giliran menegur. Nanti DJ Wit pertimbangkan lulus atau gugur. Ambil abang tak cakap sikit cakap. Hang cakap lah. Air terjun ni dekat mana? Ramai tak ramai orang. Masuk ada risiko kena kejar anjing. Naga pun tunduk dengar Nahu bicara. Kenapa engkau juga tak faham bahasa, tak bertempat, jual beli muka percuma. Kaplah rosak sekali. Pagi tegur senyum, petang hambur kata, siang borak ketawa, malam lanton ayat dalam media. Macam bocah kecil tanpa seluar, gaduh ajak perang cara mereka. Ini zaman sudah U-turn. Otak cuma ada dalam tempurung, tapi fungsi jauhnya 7 gunung. Doa di muka buku, zikir dalam status, up sana sini, sedih problem hari-hari, pudar terus rasa jemu. Apa kau mahu? Tak selesai pun masalahmu. Rosak dah jelas terbukti, rosaknya Kapla family ini. Kapla rosak sekali, hianati maruah orang sendiri. Kapla rosak sekali, hilang malu dalam cerita. Genre sedih sinopsisnya lawak merata. Kapla rosak sekali. Pak. Bye. Bye. Korang balik, jangan tak balik rumah pula. Ah. Ni panas. Pergi makan baru balik. Okey. Terima kasih. Baik. Bye.